lebay yang malang. Laparnya. Bukankah Toby ada sambutan hari jadi Shosho dan Kimika hari ni? Majlis Shosho di Hotel 5 bintang, tapi jauh. Majlis Kimika pula dekat, tapi di kampung Planet tua. Baik saya pergi ke Majlis Shosho, makanan pasti sedap-sedap. Tapi jauh sangatlah. Rumah Kimika dekat. Baiklah. Jika kamu sudah bersedia untuk pergi, tekan loceng ya. Buat sementara waktu, saya akan cas sistem pot tenaga kamu. Baiklah, Tota. Nak pergi yang mana ni? Tidur dululah. Nanti fikir. Toby, sudah jam 5 petang. Alamak, dah lambat. Ish. Mari saya tolong kamu bersiap. Saya pergi dulu ya, Tota. Baik, Toby. Hati-hati ya. Akhirnya sampai juga. Mana semua orang? Hai, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Boleh saya tahu majlis Shosho di mana? Majlis Shosho di sini, tapi sudah tamat. Tetamu semua sudah pulang. Oh, baiklah. Terima kasih. Jika ada sebarang soalan, saya ada di kaunter ya. Masih sempat untuk ke rumah Kimika. Ayuh ke planet tua segera. Betulkah ini rumah Kimika? Toby? Kimika, maaf, saya baru sampai. Alamak, makanan sudah habis. Minta maaf ya, Toby. Aduh, saya dah terlambat sangat ya. Saya minta maaf sangat-sangat ya, Toby. Tak apa. Saya dah terlambat. Bila-bila saya belanja kamu ya, Toby. Nanti kita jumpa lagi ya. Saya balik dulu, Kimika. Baiklah, jumpa lagi. Hati-hati, bye. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Sifat tamak membuatkan seseorang tidak tahu bersyukur dan ingin memiliki semuanya. Akhirnya, diri sendiri yang rugi.